Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, ini adalah CDI set mapping. Kalau nak laju padu, horsepower meningkat, kawan-kawan boleh pakai tekuk CNC untuk sesuai dengan karburator ni. Okay guys, jadi ni order daripada WhatsApp oleh Tuan Muhammad Nur 1603, nombor tracking akhir sebagai rujukan owner. Okay, jadi dia order karburator Racing Wave 24mm, siap tengkuk CNC untuk saiz 24mm, dan akan dapat full set lah macam ni siapa yang order. Okay, sementara stiker CDT stok masih ada, kan CDT bagi free gift. Okay, jadi karburator ni sesuai daripada spek 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62mm. Okay, dia support. Jadi untuk saiz dah sesuai, nanti kawan-kawan adjustment jet pilot dia ikut spek. Untuk saiz karburator dah sesuai. Okay, yang KCDT bagi tahu tadi 53 sampai 62. Untuk bagi minyak cukup, pembakaran sempurna, kawan-kawan setting manjat pilot ikut spek kawan-kawan. Okay, jadi yang ni KCDT bagi sekali dia punya. Yang ni KCDT cabut siap-siap untuk elak daripada patah masa post. Okay, jadi dapat piping, 2 piping. Okay, stiker CDT, tengkuk dan karburator. Okay, kalau nak beli karburator saja boleh. Kalau nak add on untuk tengkuk CNC untuk 24mm pun boleh. Okay, kalau nak laju padu, horsepower meningkat, kawan-kawan boleh pakai tekuk CNC untuk sesuai dengan karburator ni. Okay, kalau pakai tengkuk biasa standard kecil, motor tak power. Okay, kawan-kawan nak keluar power yang betul, nak keluar power yang sebenar, kawan-kawan boleh pakai tengkuk CNC ni. Okay, untuk ngam dengan pakai karburator ni lah. Boleh add on lah. Nak beli karburator saja boleh, nak beli tengkuk saja boleh, nak beli dua-dua pun boleh. Okay, jadi ni order daripada Tuan Muhammad Nur. Dia order karburator dengan tengkuk CNC. Okay, untuk PNP pada karburator Racing Wave 24mm. Dapat full set lah macam ni. Okay guys, ini adalah CDI set mapping. Ada timing kuda, laptop exhaust berapi. Okay, jadi ni order daripada Tuan Deb 8774, nombor akhir telefon owner sebagai rujukan. Okay, dia order untuk PNP Modernas MR3. Jadi kat sini kawan-kawan akan dapat CD lah kalau order. CD untuk install aplikasi, dapat stiker sementara stok masih ada, dan dapat CDI lah untuk PNP pada motor kawan-kawan. Dan seterusnya kawan-kawan akan dapat butang mod lah untuk tukar-tukar mod. Nak mod highway ke, nak mod race main dekat ke, boleh tukar-tukar. Jadi waktu bawa jalan, waktu motor hidup, boleh ke kita tukar-tukar? Boleh, tak ada masalah, tekan je. Okay, tiada masalah. Nak mod highway ke, masa bawa tu nak mod race main dekat ke, laptop ke, tukar je, tiada masalah. Okay, jadi seterusnya kawan-kawan akan dapat USB lah untuk mapping CDI. Okay, okay, jadi jom kita tengok mapping owner. Connect kan, reading data. Mod 1 mod highway, mod 2 timing kuda bunyi seketul-seketul, mod 3 letup api low, mod 4 sebu helikopter, mod 5 backfire, mod 6 timing kuda boleh bawa jalan, mod 7 letup api power, mod 8 mod race main dekat, dan mod daily. Okay, jadi kita nak keluar off kan, tekan pangkah, tekan yes. Okay, jadi data dah tersimpan dengan baik dalam chip CDI. Jika berminat untuk order CDI set mapping, boleh WhatsApp nombor yang CDT di bawah. Okay, terima kasih support.